Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Su semula di RVB Radio Visual Business. Apa pun sebelum tu Pak Su nak minta adik kakak untuk sama-sama muat turun RTM Klik untuk pastikan adik kakak dapat menonton ataupun mendengar siaran-siaran eksklusif yang diterbitkan oleh RTM. Neh, pakat muat turun belakang tu. Neh. Jangan turun saja, kena muat ketek. Baik adik kakak, di Radio Visual Business Pak Su hadirkan salah seorang sosok tubuh orangnya lebih kurang dikurang kalau tengok ke makanya spek Pak Su 30. Kalau pecah spek tak tahulah jatuh ke 50. Wallahu a'lam lah dia kakak. Nah, jadi hari ni Pak Su bawa beliau sebagai seorang pengusaha kecil lah. Nah, dari segi bab basuh kereta. Neh, kuat main sabun, kuat main air adik kakak. Neh, tapi tak tahulah bila-bila main air pun boleh buat pitih adik kakak. Nama dia ni abangmu? Nama ni panggilan lah Abang tapi nama sebenar Azman bin Abdullah lah. Azman bin Abdullah neh, bukan Roy Azman ya. Okey. Seorang para juri. Bekas seorang para juri. Okey. Baiklah adik kakak. Jadi Pak Su ni panggil abang di Radio Visual Business adalah untuk mengetahui lah sikit sebanyak dari segi bab nego abang nak iaitu dengan basuh kereta. Jadi Pak Su nak tahulah dulu dari segi bab background abang lah. Neh, latar belakang abang lagu mana yang boleh ke jadi basuh kereta, tengok ketua ganas sangat. Okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Abang ni bermula daripada selepas pencen seorang tentera. Jadi lepas pada pencen tu bermula dengan duit pencen. Bermula dengan duit pencen, berniaga kecil-kecilan sebagai cuci kereta lah. Hari ni dah berubah lah, cuci kereta pun dah berubah. Naik taraf sikit. Nama pun dah berubah. Nama daripada Kawas perginya Iskawah Waterway Coating lah. Berubah sikit untuk jadikan dia spa kereta. Okey. Jadi maknanya sebagaimana abang cerita saat ni berubah deh. Kalau dulu basuh pakai kain sarung ke kawan? Lo ni pakai seluar jaket lah deh. Bermula daripada basuh pakai kain tuala. Kain tuala. Okey. Kain tuala tu. Hari ni tidak. Hari ni pakai span dah. Iyalah. Semua peralatan untuk jaga body kereta. Jadi dibaik pulih daripada benda yang biasa ke moden sikit. Nampak hilir lah sikit deh. Kalau orang nak masuk kedai pun orang arak lah deh. Lagu tu. Baik abang dari segi milih nego basuh kereta. Dalam banyak nego ni basuh kereta abang nampak deh. Gana lagu mana yang boleh kau nampak? Pucuk dia lagu mana Pucuk dia ni dia melibatkan pencen. Melibatkan seorang pencen tentera. Dua ada pilihan untuk kerjaya kedua. Bila kerjaya kedua ni sama ada nak kerja dengan saya, nak kerja dengan sendiri. Jadi saya kerja dengan cara sendiri, tak pilih dengan syarikat. Sebab kerjaya kedua ni dia makan masa pergi ke 10 ke 20 tahun ke atas. Jadi bukan kata tak boleh duit, boleh duit. Alhamdulillah. Bermula daripada kecil boleh dengan kadar yang besar lah. Keuangan, di segi keuangan. Jadi kerja tu tidak mudah, payah juga, tapi boleh membantu kepada masyarakat, anak-anak muda. Jadi timbul untuk mengajar anak muda ke jalan yang lebih baik, lebih maju, lebih bawa ke depan. Iyalah. Maknanya tidak ada anak muda, budak-budak lah ni pun tidak domai kok sekurang-kurangnya boleh cari pucuk pendapatan lah. Nah, tu dia. Baik, kita nak undur semula dari segi bab negara abang ni. Dan sebagaimana abang royak saat ni asal main basuh gosok dengan kain tuala. Lepas tu lo ni guna span lah. Nak lo spare tu lembut sikit. Jadi nak tahulah. Kalau ikut kira basuh lah pada pandangan Pak Su, kena jaga, kena ada air, kena ada sabun. Tak?
modal belaka tu. Kau buat diri tak buat diri dia. Semua modal. Semua modal. Jadi nak tahulah dari mana dapat dana ataupun modal awal lah untuk buka basuh ni, tempat basuh. Bermula daripada duit patching lah. Patching tentera. Kita patching tentera, kita dapat simpanan kita tu yang ada dalam tentera tu tak banyak. Tapi boleh hidup untuk kerjaya kedua. Jadi modal tu daripada perkhidmatan saya saat ni. Jadi untuk buat modal dari segi perniagaan sehinggalah sampai sekarang ni berlipat ganda. Modal daripada patching lah. Iyalah, modal daripada patching. Ada tak dah bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan kau untuk mengembangkan lagi lah dari segi perniagaan? Yang tu bantuan kerajaan ni selepas berjaya dah hampir 5 tahun barulah saya mohon dengan Makro, Risda, barulah saya dapat kewangan tu untuk pergi ke peringkat 5 tahun akan datang lah. 5 ke 10 tahun akan datang. Tapi buat masalah ni Makro dah dapat lah daripada Makro. Jadi alhamdulillah lah untuk tambah modal tu dah ada lah. Ya. Dalam simpanan tu. Okey. Baik, ikut dengar aku cerita Abang Man ni dia ada perancangan depan lah. Perancangan di masa hadapan lah. Kalau ikut kira dengar apa, slow sikit-sikit mula naik, mula rukah. Ikut jeluju orang panggil. Tak. Jadi loan ni setara mana loan ni dari segi basuh kereta, terutama sekali kalau ikut kira lah. Kalau ikut kira logik, ikut kira rolik dia. Basuh kereta tanya punya kemarah. Kalau jenis hak kaki-kaki cermak, kelas-kelas cermak, dia nak kilat semacam. Loan ni punya ujian ni lagu mana? Sebab demo kata punya ujian tak boleh cari makan. Ya ke tak, Beme? Tidak. Ya, sebab walaupun punya ujian, tapi kedai saya, syarikat saya masih juga beroperasi. Walaupun ujian, tapi dia boleh juga buat benda yang tidak melibatkan dengan ujian. Contoh dia kereta kotor tak kan nak naik dengan keadaan kereta kotor. Dah tentu dah kena vacuum. Dalam mesti bersih. Apa bengel dan sebagainya. Jadi punya ujian pun kita buka juga. Jadi anak-anak muda pun sentiasa bekerja juga. Okey Abang Meh. Sebut pasal anak muda ni tak. Posu nak tahu juga. Abang Meh sebagai kepala lah. Lagu mana Abang Meh urus anak muda lah ni hijau. Sebab banyak ke posu pergi ngaya kedai-kedai terutama sekali kedai-kedai basuh anak buah kawin tak mari hari ni. Mari WPT 30 hari ni cuti. Mari dak pun PT tak ada pula. Lagu mana nak urus negara dengan budak-budak lah ni. Bukan semua lah, setengah-setengah lah kalau buat salah keruk kat. Sebelum ni pun ada juga macam tu. Tapi untuk buat masa sekarang ni alhamdulillah dah. Budak-budak pun dah ada perubahan. Dari segi gaji, dari segi arahan kerja tu alhamdulillah dia orang boleh ikut. Sebabnya kebanyakan lah kedai-kedai lain seperti kawas ataupun kedai-kedai basuh lain dia menggunakan poin, tapi Abang Man ni menggunakan gaji bulan ni. Dengan gaji bulan ni tu jadi dia orang tak boleh nak absen lah kerja. Dia orang tetap juga mari. Sebabnya di segi pendapatan kalau dia tak datang terpaksa kena potong gaji. Jadi dengan arahan gitu dia orang ikut juga. Ya, maknanya boleh pegang lah. Tak. Maknanya maksud Abang Mek gaji budak basuh ni ada gaji tetap lah. Ada gaji tetap. Tidak bayar hari ke dak ni? Tidak menggunakan poin dan sebagainya. Ada gaji tetap. Ya. Okey, baik Abang Mek. Dalam negara basuh ni sudah semestinya sebagaimana Pak Suraya tadi menggunakan sabu apa sibu cukup lekat belakang. Daripada mana Abang Mek dapat ke supply? Bagi-bagi behel-behel kakah-kakah nak basuh. Macam kakah basuh, sabun basuh, apa tu peralatan untuk cuci kereta ni Abang Mek tepuh daripada sebuah kilat lah. Daripada kilat tu jadi saya minta kilat buat produk saya ni yang terbaik daripada di kalangan yang terbaik lah. Kalangan yang terbaik lah. Seperti produk tu bermakna tidak ada ambil dengan kilat-kilat lain. Hanya satu kilat sahaja.
seperti sabun, water wax, multipis. Lepas tu macam poli-polis apa, semua 1 kilo sahaja yang buat. Tidak ada banyak kilo lah. Okey, maknanya bergantung kepada sekila lah. Dan mungkin jugalah dengan kaedah Abang ni, Abang boleh mengeluarkan sabun sendiri, nampak pes ni. Jenama sendiri. Jenama sendiri lah. Jenama Hilir lah adik-adik tapi kalau nak buat tubik sabun tepek muka Pak Su kau lah aku. Okey, baiklah adik-adik. Pak Su nak teruskan lah dari segi menegak Abang ni. Okey. Kita lah ni Abang sebagaimana kita perhati tengok lah. Walaupun dengan era Palo 5 lah lebih kurang 50 lebih. Umur Abang Pak Su percaya dengan perhatian Pak Su lah. Abang tidak tinggal media sosial ataupun platform hak tengah membiak lah ni, hak tengah ada lah ni. Lah ni dulu kalau basuh duk cokoh tunggu demo mari ya dak. Ada tak cara kaedah promosi Abang lah untuk pastikan pelanggan-pelanggan hak tetap tu biarlah pelanggan hak mari semua, hak tak biasa mari. Terpaksa lah Abang cerita jugalah. Tetap basuh ni memang promosi Abang ataupun pelawar-pelawar pada pelanggan-pelanggan Abang melalui media sosial lah, TikTok dan sebagainya lah. Jadi terpaksa melalui media masa lah. Sebabnya untuk maju ke depan ni, kalau kita buat cara lama memang tak ada. Tak bergerak mana dah. Tak bergerak lah. Kalau media masa ni insyaAllah tanpa kita panggil orang pun Orang mari lah. Orang tahu lah. Tak. tahu. Dan satu lagi Abang kaedah basuh kereta dari segi operasi pengurusan perniagaan lah. Ada tak mari terdetik kadang-kadang hari ni malah kawan nak basuh buka esok suruh budak-budak ni pandai-pandai lah bawa diri belakangnya. Sebab gini Abang Pak Su duduk perhati banyak tidak semua dia ada setengah kedah warga asing buat kerja. Apa Abang ni Pak Su tahu orang tempat kita, anak-anak muda tempat tapi dari segi buka kedai basuh ni Pak Su duk perhati dari segi disiplin lah. Pak Su perhati hak warga asing ni disiplin dia kemah. Tak kira. Jaga semak. Buka semacam. Contoh buka pukul 8 pagi, rapat pukul 12 tengah malam. Cerah. Rapat cerah. Kita ni kadang-kadang orang kita Abang nak buka tapi malah duk. Lagu mana pada pandangan Abang Daripada pandangan Abang dia buka kedai ni tempat kerja kena ada undang-undang lah. Kalau sebut atau buka pukul 8 pagi, tutup pukul 12, tutup pukul 12. Jadi kalau Abang buka ke 10, tutup pukul 10 malam, 12 jam lah. 12 jam tu anak buah saya kena ikut masa, kena ikut disiplin. Dalam sebulan ada cuti 4 hari. Jadi kita sarankan ikutlah disiplin macam mana pun kita kena ikut. Macam di segi kerja ke gangguan apa jenis pun kena ikut di segi undang-undang kerja. Jadi jangan tak boleh lah nak malas dah. Muka syarikat ni memang tak boleh malas lah. Kalau nak berniaga sendiri ni dia tak boleh malas dah. Dia kena bangun pagi lah tu. Kalau duduk asyik malas sampai bila pun tak boleh. Dia setara tu lah. Tak akan maju lah. Yalah. Tak akan boleh bawa ke depan. Jadi anak-anak muda lah ni duduk dengan Abang ni alhamdulillah. Ya. Daripada pagi sampai ke petang bersyukurlah. Dia dapat gaji, boleh kahwin, boleh perak anak bini. Ya. Alhamdulillah. Oh, kemah Begitulah dia dari segi cari rezeki kadang-kadang setengah mentaliti hak negatif basuh kereta tak boleh perak kau bini kahwin, anak kahwin. Boleh perak kau anak bini. Tak nanti kau jenis kelah pakai kasut kulit, pakai kuk tali tekak dia kadang-kadang dengan basuh kereta dia Tuhan kata rezeki mesti tu situ. Tu dia kata. Baiklah, kita pun sudah berada di penghujung pertemuan. Pak Su nak tanya Abang lah. Sebagaimana ada nego, ada naik, ada turun, ada pasal, ada suruh. Boleh tak Abang kongsikan lah. Mungkin ni ada orang panggil
lah pahit manis lah dari segi bab nego ni. Bagi mesti ke dapat menarik minat lah. Demo hak akan tengok, demo hak akan dengar ni kurangnya boleh orang panggil jumpa lubang, jumpa pucuk untuk buka perniagaan. Dipersilakan. Kalau berniaga ni memanglah tak boleh lari daripada orang kata pasal surut dia. Ada masa kita akan surut, ada masa kita akan lebih daripada tu. Jadi masa lebih tu kena beringat masa dia surut. Jadi biasa kalau kedai basuh ni yang paling surut sekali kan tidak lain tidak bukanlah bulan 11, bulan 12. Sebab waktu tu waktu banjir. Jadi waktu hok banjir ni kalau bagi Abang Meh tapung daripada hok bulan 1 dengan bulan 2, bulan 3 sehinggalah habis berhampiran dengan waktu banjir lah. Jadi hok menapung tu untuk bulan 11 dengan bulan 12 itu lah. Jadi yalah siapa kata berniaga tak ada turun naik kan. Kok mana pun mesti ada turun naik. Bulan 1 bulan 11 bulan 12 mesti majoriti. Kalau nak target sampai belah-belah ribu tu memang tak dapat lah. Kalau bulan-bulan lain tu insya-Allah dapatlah dengan target tu. Macam tu lah. Ya, tapi maknanya hujan ke panas ke kemarau ke boh ke berapa tetap buka, tetap operasi, tetap cekal tabuh lah. Dia kata dalam nepuh dugaan, dalam nepuh ujian ni. Setiap gapo hok dia buat tu ujian berlaku lah. Kalau apa dah ni utun nego pun ujian. Dak rugi nego pun ujian berlaku dia kata. Tu dia. Jadi di kesempatan inilah kita lah kongesu bosu nak ucapkan terima kasih lah di atas perkongsian Abang Meh untuk memberi ruang untuk membuka mata terutama sekali kepada sasah muda kita kepada yang menonton dan mendengar. Kurangnya dengan perkongsian Abang Meh dapat memberikan input sikit sebanyak untuk adik kakak mula ke perniagaan. Gapo-gapo sekali pun lah tidak nanti kau basuh kereta dia kakak. Tu dia. Jadi insya-Allah dah ada jodoh kita jumpa semula pula adik kakak di Radio Visual Business dan jangan lupa muat turun RTM Klik untuk pastikan diri anda sentiasa tidak putus-putus dengan siaran eksklusif daripada pihak RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.